Siapa lagi nak lindung? Semua dah pecah. Sabena jatuh bukan sebab angin, reput dari dalam busuk sampai ke dalam siling. Bos pun pegang tapi arah makin hilang. Kapal besar ni karam perlahan-lahan tenggelam. Saiful kambing golek dibuang macam sampah. Jaksa dipijak maruah terus dijajah. Azhar Ismail cabut dah tak sanggup tengok. Ardabili ikut keluar, tinggal sistem yang gobrol. Tengku Apui dulu dijadikan sasaran. Uncle Mus Ustadz Hedin dihukum tanpa pertimbangan. Brother Black pun pernah jadi kambing hitam. Sekarang semua jelas siapa sebenarnya tenggelam. Ini bukan retak, ini dah pecah berkecai. Yang dulu dipuja, sekarang jatuh terkulai. Tak boleh tampal dengan janji atau lakonan bila semua nampak kebusukan dalam kepimpinan. Ya,